Surah Al-Alaq ini dimulakan ayatnya ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillah tu diletak je, ia bukan ayat. Bismillah ni tak macam Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i, Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin, nombor 2 dah ayat tu. Nombor 1 bismillah mengikut mazhab Syafi'i. Adapun surah-surah yang lain, Yasin ke, Baqarah ke, Al-Alaq ke, Wadduha ke, tak ada bismillah. Diletak bismillah itu untuk membezakan dengan ayat-ayat sebelum tu. Awak peranggang dan mengambil barakah bismillah nak memulakan bacaan awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksudnya, bacalah wahai Muhammad. Allah Ta'ala turun ayat ni, suruh Nabi baca. Wahai Muhammad, baca. Nabi pekat awal, Nabi kata, aku dak anda baca. Malaikat kata, baca. Dak anda. Khabar terus terang, dak pelawak, dak malu pun nak kata dak tahu. Ana ma biqari'in, Nabi dak malu, dak tahu sampai buat pandai-pandai lah. Apatah lagi bab agama. Kalau buat dunia, buat rumah, utuh rumah. Ini bab agama, sesak orang. Gi buat pandai-pandai, sesak orang. Khabar molek dak pandai, khabar dak pandai. Nabi khabar aku dak pandai 3 kali. Allah menurunkan 5 ayat hak mula-mula. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sampai kat tu. Lepas tu ayat lain turun waktu lain pula. Ulama-ulama tafsir menyatakan bahawa 5 ayat ni hak mula-mula. 5 ayat sahaja. Iqra yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masa nak jadi Nabi tu, nak latih jadi Nabi, nak suruh ayat dia, suruh membayang dulu. Membayang mana main dak anda baca dak anda ni. Baca ni ala ilmu. Nak membayang kena ada ilmu. Dunia kena ada ilmu, akhirat kena ada ilmu. Nak tahu dosa pahala, nak tahu syurga neraka, nak tahu baik jahat, nak kenal siapa orang baik, nak kenal agama, nak kenal fiqh, nak kenal tauhid, nak kena tasawuf, nak kena dakwah, nak kena politik. Kena ada ilmu. Mula-mula mu nak bawa agama wahai Muhammad. Mu nak bawa agama hak mula-mula, ilmu lah. Allah Ta'ala suruh ilmu dulu. Lalu Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad. Maknanya kalau Nabi kena baca, kalau Nabi kena baca, maka kita ni lebih lagi. Kerana baca ini adalah sebab untuk mendapatkan ilmu. Salah satu sebab untuk mendapatkan ilmu ialah baca. Hari ini orang kafir wahai baca. Orang bukan Islam wahai. Ada hak mau buku, ada hak mau khatah. Dia wahai baca. Sabar jadi maju. Nak dunia pun kena baca. Nak akhirat pun kena baca. Kena baca. Kerana baca tu alat sebab untuk mendapatkan ilmu. Kita nak baca ni, hak mula-mulanya kita nak baca ni agama lah. Agama kita. Bab agama. Agama pula ada hak fardu ain, ada hak fardu kifayah. Kena utama dulu baca hak fardu ain.